Kalau free dia kata no commercial use. Itu sajalah. Tapi kalau kita pakai untuk underground, pakai pandai-pandai lah. Itu je lah kan. Jawapan saya lah. Jangan terkantoi lah. Itu je. Alright. Saya nak tunjukkan satu lagi. Kalau dalam segi style ni, macam kalau saya ada satu macam dia panggil bookmark lah. Ya, kita punya library. Ini antara saya daripada rakan-rakan jugalah pencipta lagu. Ini antara preset yang boleh menarik lah ya. Kalau anda jenis nak bermain dalam bentuk-bentuk irama Malaysia, ini style ni anda boleh gunakan juga. Sekejap saya bagikan. Ctrl A, C. Ini style. Later saya akan ceritakan dia punya penggunaan. So ini anda boleh save dululah. Ni kali ni style ni saya ambil versi yang kita panggil versi irama Malaysia lah. Kalau katakanlah nak bermain dalam genre tu, ini antara apa? Prompt yang anda boleh gunakan dan anda boleh customize lah mana instrumen yang anda nak on, mana anda nak off, ya. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.